Kenapa monyak ni? Cuba nyanyi sikit. Tak ada masa aku nak nyanyi. Alah, baik kita keluar dari sini. Alah, kalau keluar nanti kain tu tak bagi. Kenapa? Apa-apalah. Aduh, jangan. Mak kau hijau. Hei, buaya. Weh, boleh tak bagikan ketan cheese tu untuk diorang ni? Boleh, Cik Buaya. Tapi kenapa muka kau sama macam buaya, Wajar, nampak? Perangai saya ni dah macam badak gila. Tapi lebih daripada tu, malas nak layan. Ada lagi satu aku nak tanya. Apa benda? Tak tanya. Memang lawak gila. Ni dah kenapa, Aku cuma nak bagi tahu tentang buaya masak sambal. Jangan sampai aku lempar pakai tangan ni. Apa buaya ni cakap bahasa buaya ke? Tapi bohong. Mana buat ni, aku ada dengar dia berlepak dengan jantan tu. Lepas tu tak tahulah. Lepas tu dia buat benda sas. Ini tak boleh kerana haram. Alah, dia bersama. Diam, Oi, Pom ni kenapa kau buat macam ni? Jangan buat benda lucah. Tapi ini kan buaya masak asam pedas. Tak kisahlah. Apalah, itulah. Cepat kerja. Dah hari ni korang puasa, jadi jangan makan, ya? Dah jangan ponti puasa.